Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat sahabat semua. Selamat datang kembali ke channel Kak Mia. Buat sahabat semua, walau dimanapun berada, kami doakan moga sehat selalu, murah rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Sahabat semua, selamat pagi. Ini baru pukul 9 lebih ya. Tapi dah panas terik macam ni. Hari ini kita puasa keempat. Jadi kami nak pergi hantar anak kami ke tempat kerja. Hari ini dia last kerja sebab dia nak sambung belajar. 10 hari bulan nanti dia dah sambung belajar. Sahabat semua, selamat malam. Ni dalam pukul 8 malam kami nak pergi ambil anak kami ya. Hari ni dia last kerja sebab dia nak sambung belajar. Ini dah pukul 8. Sekarang kami nak ambil dia lah. Kami ingat tadi nak pergi awal, tapi itulah, banyak kerja buat untuk buka puasa. Beberapa hari ni kami banyak kerja. Untuk masak buka puasa pun kami tak ada ambil video lagi. Okay, sampai dekat tempat kerja anak kami lah. Dia sebenarnya kerja dekat GM je. Dia habis kerja pukul 8. Tapi biasanya dia keluar jam 8.15 macam tu sebab dia jaga cashier. Okey, jumpa dekat sana. Alhamdulillah sahabat. Kami yang baru jalan berapa meter, anak kami telefon. Dia kata dekat mana? Kak Mia cakap baru on the way. Dia cakap tak payah ambil. Dia naik dengan kawan dia tumpangkan. Alhamdulillah. Payahlah kami pergi ambil. Sahabat semua, selamat petang. Ni kita lanjut videonya di keesokan harinya sebelah petang. Ini kurang 15 minit lagi pukul 7. Kita puasa ke-6. Kami tak pergi basar lagi, anak-anak je yang pergi. Semalam Abang Faiz yang pergi, hari ni Izrani pergi. Izrin pun baru turun dengan Hail. Kami tak pergi lagi. Ni kami nak goreng udang. Tengok sahabat, minyak kami dah berasap. Anak-anak cakap tak payah, mama tak payah buat sambal, goreng kunyit je. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kami lagi suka buat macam ni je. Daripada dibuat sambal tu, diorang tak berapa. Diorang lagi suka buat macam ni. Campur dengan asam mangga. Asam diorang pun makan sekali. Asam dia agak banyak sebab kalau sikit berebut-rebut. Sedangkan Haid pun dia suka makan ni, asam. Ni cili kami masuk sebiji-sebiji je, biar dia tak pedas sebab Haid pun nak makan. Tadi suami Kak Mia bekalkan dengan ayam goreng je. Lepas tu ada sayur, kacang hijau, campur dengan bayam, masak lemak putih. Kita orang makan udang sebab suami Kak Mia dia tak suka udang. Jadi dia tak ada tu, barulah kita masak. Sebenarnya dia tak kisah pun, tapi kesianlah pula kan kita makan sedap-sedap. Kalau buat macam ni sahabat,
Ini sekali hadap je. Kalau kita buat sambal, tak tahu bila nak habis. Kami pun suka buat macam ni je. Kita letak garam je, kunyit, asam, micin. Ini tak ada sayur pun. Boleh makan banyak ni. Sedap ni. Ini sekejap jadi masak. Rasanya sedap. Jadi memang kami kalau beli udang selalunya masak macam ni je. Sebab kita suka. Anak-anak pun suka sangat. Kami dah tutup api. Ini kita bagi sejuk sikit baru kita masuk dalam mangkuk. Sahabat semua, ni dah menjelang maghrib ya. Kita tengah tunggu azan maghrib. Ni kami nak persiapkan. Tadi kami ada goreng tempe. Goreng tempe. Ni ada apa? Kaki ayam. Ni kami habiskan stok ayam tadi. Ada ayam lagi. Sebab kita nak makan udang. Suami kan tak makan udang. Ni nasi, dekat dapur pun masih ada nasi. Air. Kami tak pergi pasar lagi ya. Anak-anak je yang pergi tadi. Ni Isrin beli kayak batik. Ni ada donat. Ni Israni yang beli tadi roti john. Ni sekejap lagi azan maghrib ya. Lap meja. Ni biskut Hail. Kalau siang-siang dia nak makan. Ini sedap ni tahu sahabat. Ni biskut yang kami buat. Ini yang hangit. Ini kurma pun masih ada. Yang paling sedap tempe. Ambil pinggan Pais. Nak letak sini pun boleh. Makan ruang. Meja kita ni kecil je. Alhamdulillah, rezeki puasa kelima, 5 Ramadan. Ini lauk kita. Ni lauk kita udang. Ni ada tempe. Yang ni nasi. Oh, kami ada sayur lah. Sekejap ya. Ni sayur kacang hijau dengan bayam. Kami masak lemak putih. Lepas tu kita ada tempe. Tempe goreng. Alhamdulillah, dah azan sahabat. Ini udang. Ini ada kuih, roti john, ada kek batik, ada air. Alhamdulillah, kita nak berbuka. Okay, sahabat semua, untuk video kita kali ini cukup sampai di sini ya. Kami ucapkan terima kasih banyak pada sahabat semua yang sudah menonton dari awal hingga akhir. See you next video. Bye-bye.